rawatan pertolongan cemas atau rawatan bantu mula adalah rawatan pertama yang diberikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan atau kemalangan atau orang yang diserang oleh penyakit secara tiba-tiba. Setiap orang harus tahu cara memberi pertolongan cemas atau bantu mula. Bantuan yang diberikan mungkin melibatkan pengubah suai bahan-bahan yang ada pada masa itu. Bagi kebanyakan kecederaan kecil, bantuan kecemasan yang diberikan sudah mencukupi. Kecederaan yang lebih serius pula memerlukan perhatian daripada orang lebih profesional dan rawatan lebih lanjut. Matlamat pertolongan cemas untuk menyelamatkan nyawa, mengurangkan atau mengelakkan kesakitan, mencegah kecederaan daripada merebak atau menjadi lebih teruk. Kalau kita tiga orang, siapa yang paling laju? Aku lah yang laju. Aku lah. Banyak aku paling besar tak laju. Siapa kata kita lebih? Nak? Jomlah. On. Ni. Segala set. Sedia. Mula. Oi, Kau kenapa? Tolong aku. Kaki aku sakit. Jom kita buat bantu mula. Jom. Peralatan yang diperlukan bagi cederaan ini ialah kain ando. Jika tiada, anda boleh menggunakan apa-apa saja benda yang ada di sekeliling anda yang dapat membantu mangsa. Mempunyai 3 bahagian, iaitu puncak, hujung dan tapak. Bagi kecederaan ini, ando besar sesuai kerana dapat mengampung bahagian cedera atau patah. Sementara bangsa dibawa ke mendapat rawatan profesional. Kain ando hendaklah diletak pada siku lengan yang tercedera. Kemudian, ikatan buku sila diikat pada atas bahu. Ujung atas kain ando diletakkan pada siku tadi, boleh dipinkan atau dilipat ke bahagian dalam untuk lebih kemas. Pastikan pemangsa ada dalam